yang hadirin sekalian. Langgarlah pekan kota purba, tempat berdagang Melayu dan Cina. Dengarlah kawan cerita hamba, sumpahan sang kelembai, tajuk cerita. Ya kawan-kawan, di dalam sebuah hutan tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Badik tinggal bersama seorang isteri yang baik hati. Mereka tinggal di sebuah rumah usang dan serba kekurangan. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Begitulah perumpamaan hidup mereka. Walaupun miskin, mereka sentiasa bersyukur dan hidup bahagia. Kawan-kawan hendak tahu kehidupan mereka bertambah ceria dengan kelahiran seorang anak perempuan yang sangat comel bernama Melu. Badik dan isterinya sangat sayang akan Melu. Mereka menjaganya bagai menatang minyak yang penuh. Badik rajin bekerja dan dia berazam akan bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh untuk mengubah kehidupan keluarganya. Pada suatu hari, sedang Badik leka menebang pokok, dia sangat terkejut ketika didatangi seorang nenek kebayang. Nenek kebayang merasa kasihan melihat keadaannya. Dia ingin membantu Badik sekeluarga, tetapi Badik harus berjanji dan memenuhi syarat permintaannya. Apakah syaratnya, Nenek? Tanya Badik. Cucu janganlah sombong. Cucu harus membantu orang yang susah, kata nenek kebayang. Badik bersetuju dengan hati yang terbuka. Lalu nenek kebayang menghadiahkan sebatang cangkul sati kepadanya. Kawan-kawan, sejak pada hari itu, Badik bekerja dengan lebih kuat lagi. Dia mendapat banyak rezeki yang melimpah ruah. Hasil kebunnya bertambah banyak. Badik menjadi kaya raya dan hidup senang. Lama-kelamaan, Badik lupa akan janjinya kepada nenek kebayang. Dia lupa hidupnya dahulu yang miskin. Dia memandang hina dan tidak mahu menolong orang yang susah. Pada masa yang sama, Melu sudah dewasa. Kini, Melu menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Dia menjadi idaman dan igawan setiap pemuda di kampung tersebut. Badik berasa sangat bangga dengan kecantikan Melu. Dia bercita-cita ingin mengadakan majlis perkahwinan Melu yang gilang gemilang. Kawan-kawan hendak tahu apa yang berlaku? Badik berjaya mengawinkan Melu dengan anak orang kaya. Majlis tersebut diadakan secara besar-besaran dan penuh meriah. Pada hari tersebut, Badik hanya menjemput orang kaya sahaja. Sedang majlis berlangsung, Badik sangat terkejut ketika melihat seorang nenek tua yang miskin tak diundang datang ke majlisnya. Dia berasa sangat malu, lalu memarahinya di hadapan tetamu-tetamunya yang lain. Kemarahan Badik semakin meningkat apabila nenek tua itu tidak berganjak walaupun telah diminta pergi dari situ berulang kali. Wah, Badik bertindak dengan lebih kejam lagi. Dia menolak dan menendang nenek tua itu. Wahai Badik, akulah nenek kebayang, akulah sang kelembai. Kau telah melanggar janjimu. Aku sumpah kau menjadi batu.
Padik tergamang dan terus teringat akan janji yang dibuat oleh mereka. Tiba-tiba, Padik merasakan tubuhnya panas seperti dijilat api. Panas meruak-ruak, pedih dan amat menyakitkan. Perlahan-lahan, Padik merasakan tubuhnya mengeras dan akhirnya bertukar menjadi batu. Pak Mamat pergi ke Lombong menaiki lori. Usahlah kita bersikap sombong, takut nanti kawan berlari. Kawan-kawan, begitulah nasib yang menimpa Padik. Sumpahan sang kelembai sudah berlaku. Pengajaran daripada cerita ini ialah: pertama, janganlah kita memukir janji kerana kelak akan membinasakan diri sendiri. Kedua, usahlah kita bersikap sombong dan angkuh terhadap orang lain. Ketiga, kita hendaklah membantu orang yang dalam kesusahan. Sekian, terima kasih. Dipersilakan.